Semua, hari ni kita nak belajar macam mana buat GIF menggunakan Adobe Animate. So kita new, biasanya GIF file dia tak besar, jadi kita buat 480 kali 480 dengan 24 frame per second, dan kita create. Sebelum apa-apa, saya nak terangkan kita punya workspace. Kita ada semua ni ialah kita punya tools yang kita boleh select, dan kita akan tengoklah kejap lagi setiap satunya. Kemudian sebelah kanan kita pula ada properties, dan ini pun penting. Kalau misalnya kawan-kawan punya workspace tak sama, pergi dekat sini. Kita ada classic, yang ni ialah untuk animator, lagi complicated lah. Tapi kita boleh pilih yang basic saja. Pergi yang basic saja cukup untuk kali ni. Lepas tu kat sini kita ada fit to window untuk stage kita. Ni namanya stage. Untuk video kali ni kita nak buat GIF pada sampai 30 frame saja. Yang bawah ini ialah frame. Sekejap saya naikkan ke sini sikit untuk kawan-kawan boleh tengok. So ini ialah list of layers dan ini ialah frame. So kat sini saya ada sampai 50, tapi kita tak nak guna sampai 50. Saya guna sampai 30 frame sahaja. Dan kalau kat atas kita nampak ada 1 saat. So lebih kurang 30 frame ialah 1 saat setengah lebih kurang. Macam tu, sebab dalam masa 1 saat kita ada 24 frame. Ni yang tadi 24 frame per second. Dalam masa 1 saat tu kita ada 24 frame. So saya nak guna 30 frame saja untuk projek kita buat GIF hari ni. Mesti ramai yang tertanya-tanya, GIF apa yang kita nak buat? Kita nak buat macam ni. Okay? So nanti lepas kita dah buat ni, kita boleh guna ni untuk masuk ke dalam kita punya Canva. Gitu. Okay, the first thing yang kita nak buat ialah kita nak colourkan stage kita jadi warna kuning. So kita pergi kepada properties. Pergi properties. Kalau misalnya kita tak ada properties ni, property ni macam simbol yang butang-butang boleh laras kiri kanan ni kan. Kalau misalnya tak ada, pergi window, cari properties ataupun control F3. Kita klik sini, lepas tu kita nampak perkataan stage, kita tukar dia jadi warna kuning kita. Kuning mana? Kuning, yang ni, FFCC66. Dah siap. Sekarang kita nak buat kita punya bottom round bottom flask. So kita akan tekan lama sikit untuk pilih oval. So disebabkan kita punya flask tu ialah kaca, jadi buat warna putih. Lepas tu dia punya color jadikan dia transparent. Yang ni kalau ada kotak, lepas tu dia slash warna merah, that one is transparent. Sekarang kita nak buat dia punya round. Nampak tak dekat sini halus sangat, sedangkan yang saya buat tadi macam tebal, right? Tak apa. Kejap lagi saya akan tunjuk. Lepas tu pula circle dia tak, pusing macam ni, tak cantik. So kita sambil, jangan lepas mouse, kita tekan shift. Dapat dah. Alright, macam tu. Lepas. So kita dah dapat. Terpulang ikut saiz apa yang cantik. Lepas tu sekarang ni saya nak besar, nak tebalkan line ni. Pergi kepada selection tool. Tekan, klik kat situ. Sampai dia nampak macam mana kelabu tu. And then again pergi properties. Nampak stroke size. Kita besarkan 10. Siap. Kliklah kat tempat-tempat lain supaya dia unselect dah. Sekarang kita nak buat leher kita punya flask. Jadi kita kita right click, setting yang samalah, kita punya color dengan transparent tadi. Nasihat saya jangan sampai langgar ni dulu. Buat je dekat tempat lain, lagi kita baru nak letak. Sebab macam ni kita tak center kan. Nanti risau dia akan select line yang lain. Kita tak nak. So buat dekat sebelah sini, jangan langgar dulu. Kejap lagi baru kita masukkan. There. Right. So sekarang ni kita nak bawa masuk ke sini sebab kita nak adjust kan. Pergi kepada free transform tool and then double click. Macam tu. Jangan single click, sebab kalau single click dia akan klik that line saja. Nampak? Kalau kita single click, sini je. So kita double click
And then kita gunakan arrow dekat kita punya keypad. Bawa dia macam tu. Kita adjust, kasih sama-sama. Right? Kalau misalnya tak sama, boleh juga ada satu cara lain. Kita select all. Lepas tu ada tak butang ni? Align ni. Okay, butang align, kita pilih align yang ni. Horizontal center. Saya punya ngam-ngam dah cantik dah. Okay, kalau kawan-kawan punya macam lari, klik kat sini je. Nanti dia akan align center. Okay, sekarang kita nak delete yang kawasan yang ni kan, line yang ada ni kan. Okay, jadi kita klik sekali saja. Klik satu single click. Satu, okay, tekan delete. Dekat keypad kita ada delete, tekan delete. And, atau ada lagi terjuih ni kan. Pun kita select, buang, select, buang. Dah siap. Tapi kita punya round bottom flush patutnya yang ni terbuka, right? Buang. See? Lepas tu, kalau ikut sampel saya ni, saya ada letak brim ni kan, kaca punya, dia punya mulut dia tu kan. Jom kita buat. Okay, kita akan pilih yang ini pula, line tool. Okay. Now, kalau kita buat line tool, dia macam tersengit-sengit gitu kan. Kalau kita nak suruh dia tegak je supaya kita boleh adjust panjang dia, shift je. Tu. Jadi, bila kita gerak, dia akan sentiasa horizontal. Like that. Again, like I said, letak dia dekat luar. Baru kita adjust dia masuk ke kita punya gambar. Seterusnya, kita nak buat bayang-bayang ni. Macam cantik aja. Jom kita buat. Now, this one ialah pada layer yang berbeza. Kalau nampak tu, saya buat shadow. Shadow So, kita tambah lagi satu layer. Okay, kat sini. Layer, kita panggil dia shadow. Okay. Yang ini saya panggil dia flask. Gitu. Okay, pergi dekat shadow. Kali ni kita nak buat bayang-bayang macam ni. Okay. Jom kita pergi select rectangle sebab nak buat bayang-bayang kan. Okay. Kali ni color dia ialah warna hitam. Warna hitam. Lepas tu dia punya stroke transparent. Kita tak nak ada stroke. Lupa pula. Untuk yang hitam ni tadi, kita nak buat dia transparent. Jadi kita slide mouse kita, klik sekali dan slide macam itu. Slide ke kiri. Kita gerakkan mouse kita ke kiri. Sekali lagi saya tunjuk ya. Okay. Dekat alpha ni kan sampai dia keluar jari telunjuk ni. Jangan, ni hover dulu. Lepas tu kita klik dan slide kita punya mouse ke kiri. Kita ambil 35. Like that. Okay, lepas tu kita pun buatlah line. Kalau macam sampel saya buat ni, yang atas ni nipis and then yang sebelah sini tebal. Okay, kita buat jom. Okay, sini kita buat dia nipis. Tak apa ke langgar? Tak apa, okay je. Kita buat dia nipis macam tu. Nampak tak dia transparent sikit? Okay, again jangan bertindih. Satgi baru kita nak adjust dia pakai mouse. Gitu. Alright. Okay, kita double click. Kita adjust dia. Tapi jangan sampai bertindih. Sebab bertindih nanti dia akan buat hal. Alright, sampai macam tu. And now, perasan tak saya punya ni ada bayang-bayang tapi ada bulat ni kan? Okay, so jom kita buat bulat pula. So, kita kena pilih oval tadi. Tapi kali ni kita akan pilih color lain. Color lain sebab kita nak tolak nanti. Dan alpha dia make sure dia 100. Gitu. Mana-mana color pun tak kisah. Okay. Lepas tu kita akan buat kat tepi. Buat kat tepi dan kalau boleh tekan shift tau. Supaya dia tak jadi macam ni. Free transform lah. Tak mau. Kita nak buat dia macam tu. Lebih kurang lah. And then kita ambil ni selection tool. Bawa dia ke sini. Okay. Kita adjust lebih kurang je. Tak ada. Kalau tengok daripada jauh tak ada benda pun. Okay. Now kita klik kat tempat lain dulu. Dah jadi macam ni. Dah cantik. Kita pun dah nampak. Okay. Macam ni saya nipis. Macam ni tebal. So saya nak kena free transform lah. Saya akan klik shift lagi sekali. Kalau tak nanti dia akan jadi oval. Alright. Okay. Okay. Saya rasa macam dah okay.
Klik kat tempat lain dulu. Lepas tu saya klik lagi sekali dan delete. There you go. Dah jadi. Okey, nampak tak bayang-bayang ni duduk kat sebelah atas. So, saya nak dudukkan dia sebelah bawah. Jadi, saya tekan shadow punya layer, letak ke bawah macam tu. Okay, jom kita tengok lagi sekali. Dia dah duduk kat belakang. Habis ni macam mana? Ini nanti kita akan buat masking. So, masking tu part yang last nanti. Okay, seterusnya kita akan buat air. So, kita letak tambah lagi satu layer. Kita tulis water. Okay, untuk water, obviously kita akan ambil warna hijau lah. Warna hijau. Kita ambil warna biru lah. Ikutlah mana-mana suka. Saya ambil colour yang menarik, yang vibrant lah. Yang ni. Okay. Lepas tu kita pergi kepada rectangle tool. Dan ikutlah air tu nak sampai aras mana. Okay, tak payah besar-besar sangat. Cukup ngam-ngam saiz kita punya flask. Buat macam tu. Nak buat macam ni, air dia besar mana? Nak tinggi sini, nak sampai sini, terpulang. Okay, let's say kita buat sampai sinilah. Nampak macam penuh sikit air dia. Okay, dah siap. Dia duduk dekat bawah. Kalau kita susun dia ni dekat atas, dia keluar. Kalau kita susun dia sebelah bawah, dia duduk dekat sebelah belakang gitu. Okay. Sekarang kita nak buat efek air menggelegak. So, kalau kita nampak permukaan air tu menggelegak-gelegak macam gitu kan. So, kita nak buat efek yang tu sekarang. Untuk menggelegakkan permukaan air, kita tambah new layer. Kita namakan, flash pula. Kita namakan dia surface water. Gitu. Untuk buatkan air dia tu menggelegak. Okay. So, perasan tak yang ni bayang-bayang dengan kita punya flash ni mengganggu. Okay, kita pergi kat flash kita tutup mata dia. Bising je. Kita pergi dekat shadow kita tutup mata dia. Sekarang tinggal kita punya air saja dan kawasan ni air kita ada ni, ya kan? Dan kita punya surface water yang kita nak buat dia menggelegak tadi. Okey, pergi dekat fluid brush tool dengan color yang sama. Sekarang kita nak buat wiggle. Pakai je mouse, gerak-gerakkan dia seolah-olah macam dia menggelegak, free transform. Kalau terlebih macam mana? Tak apa. Okey je. Okey, sekarang kita akan pergi dekat yang surface water ni kan. Kita pergi frame ke-5. Okey, frame ke-5 dan right click. Insert keyframe. Okey. Kita akan nampak yang ni kan. Okey. Lupa pula saya kena buat water saya ni sampai 30 supaya base dia tu sentiasa sampai 30. Okey, insert keyframe. Okey, macam ni. Sekarang untuk water tekan. Okey, untuk water layer water, right click pada frame ke-30, insert keyframe. Jadi sepanjang-panjang ni adalah kalau tak tadi, kalau perasan pada keyframe nombor 1 je ada. Lepas tu keyframe yang lain-lain tak ada. So kita tambah keyframe supaya kita nak buat wiggle-wiggle nanti adalah bendanya. Okay, like that. Okay. So, jom kita patah balik pada ni. Kan tadi pada frame ke-5 saya ada isi. Saya ada buat wiggle line yang baru. Frame pertama pun ada wiggle line yang ni. Tapi dekat tengah-tengah ni tak adalah, tak ada isi. Okay, sekarang ni pada frame ke-5, delete ni. Kan dia dah already selected, right? This one. Tekan delete. Kita buang. Okay, kali ni kita nak buat wiggle line yang baru. Supaya nanti dia akan nampaklah bergerak gede-gede. So ini ialah wiggle line kita yang baru. Konon air tu menggelegak. Okay. So dia akan jadi frame pertama, frame ke-5. Frame pertama, frame ke-5. Jadi saya nak supaya dia smooth. Saya tak nak dia macam tek. Macam tu tak nak. Dekat tengah-tengah ni, in between frame 1 dengan frame 5, right click, create shape twin. There you go. So, apa yang berlaku? Dia akan, in between tu dia akan buat
animasi untuk kita. Nampak tak tu? Alright, kita akan buat lagi sekali dekat sebelah sini, insert keyframe. Cuma, perasan tak yang bila dia shape twin, dia akan jadi warna oranye. Jadi, saya nak continue shape twin supaya saya tak payah klik dia sebenarnya macam ni. Kalau saya insert keyframe, lepas tu nanti saya buat line baru. Macam ni, saya buat line baru. Lepas tu, saya kena klik create shape twin. Dia macam leceh. Okey, jadi apa yang kita boleh buat ialah kita terus je Allah Akbar. Okey, kita terus je select yang frame kelima tadi, kita terus klik create shape twin. Jadi bila dah semua orange, lepas-lepas ni sampai hujung dia buat create shape twin. Now baru kita insert keyframe. Nampak tak dia terus orange? Bila dia terus orange, kita dah tak payahlah lagi beritahu dengan dia create shape twin. Insert keyframe, create shape twin. Tak payah lagi dah. Dan kita dah tahu, dia dah tahu dah. Lepas ni memang semua kena buat create shape twin. Gitu. Alright, so kita teruskan lagi. Kalau macam ni nampak tak dia tak berubah? Tak ada gedek-gedek yang baru. Sebelah sini ada gedek-gedek yang baru. So kat sini frame ke-10 kita delete line and then buat wiggle line yang baru. Walau boleh in random je. Gedek-gedek. Gitu. Jom kita tengok ada efek tak? Yes, now ada efek. Ni macam tak cantik pula. Tapi tak apalah, kadang-kadang kan memang ada keluar bubble kan. Biar je lah. Imperfection is an art gitu. Okay, insert keyframe, delete, buat wiggle yang baru. Terlebih pun tak apa, jangan risau. Okay, jom kita tengok. Yes, ada efek. Okay, good. Kita sambung lagi. Insert keyframe, delete, gedek-gedek yang baru. Insert keyframe, delete, gedek-gedek yang baru. Dan last kali insert keyframe, delete dan buat lagi. Okay, so jom kita play. Kita bawa frame ke frame 1. Kita play. There you go. Okay, kita boleh buat loop. Tengok dia cantik tak? Allah Akbar. Drag dia pergi belakang gitu. Yes, dah kita punya air nampak macam boiling. Okay, efek ini tak akan jadi bila kita nak buat masking nanti. Saya dah try, dia tak jadi. Jadi kita kena jadikan surface water kita sebagai convert layers to symbol. Alright, kita panggil dia water surface. Okay, klik OK. Okay, so yang ini dia dah jadi efek lah senang cerita. Dia dah jadi efek. Maka layer water surface ni kita dah boleh buang. Okay, sekarang nak tengok kita nak embedkan efek kita tadi ke dalam layer water. Jadi kita pergi library. Okay, ini ialah library. Klik kat sini. Nampak efek water surface yang kita dah buat tadi, gede-gede tadi, dah ada dekat sini. Kalau misalnya kita tak ada dekat workspace korang, boleh pergi window, cari library. This one. Klik saja, nanti dia akan keluar, and then you click and drag masuk dalam sini lah. Okay, so Allah Akbar. Okay, pergi sini, water surface ni, klik and drag sampai ada keluar simbol tambah tu kan. Okay, klik and drag, bergerak kat sini and lepaskan. Okay, kalau misalnya macam bahagian sini macam over sangat kan, boleh pakai keypad, adjust, kasih cantik-cantik gitu. Okay, dah siap. And then kita simpan balik. Okay, so jom kita play.
Okey, kalau rasa macam dah puas hati, okeylah. Kalau tak puas hati, kita pergi balik semula pada frame yang pertama. Mesti pergi pada frame pertama. Jangan pergi pada frame lain. Okey, pergi pada selection tool. Okey. Adjust lagi pakai keypad. Okey, jom kita run. Looks better. Okay, dah siap kita punya permukaan kita gede-gede. Right, now kita nak buat efek lagi sekali untuk kita punya bubble. Like that. So, kalau perhatikan sebenarnya saya ada 3 set water bubble kat sini yang berbeza supaya dia nampak lebih natural. Okay, kalau misalnya nak buat satu efek pun boleh, tak ada masalah. Kita buat satu je efek dulu. Again, macam yang gede-gede tu, kita kena tambah layer baru khas untuk buat efek saja. Alright, so kita pergi kepada frame yang pertama. Always know where your frame is lah. Okay, supaya kita tak tersalah buat. Okay, kali ni sebab bubble, maka kita tak nak ada filling. Mesti transparent. Dan kita punya stroke ialah warna putih. Okay. Kat situ, so jom kita buat. Now, secara fiziknya, bubble bila dia duduk dekat bahagian bawah, pressure tinggi, jadi kita punya bubble kecil. Shift, click and drag. Oh my god, kita punya bubble terlalu tebal, betul tak? So, kita pergi selection tool, klik dekat situ dan pergi properties. Ini bukan properties. Ini properties kat sini, itu library. Okay. Pergi dekat kita punya stroke size, jadikan dia 5. Okey, itu cukup. Macam tu. So, nanti kita nak buat, kita punya pergerakan ialah zigzag. Macam tu. So, saya akan ada 1, 2, 3 lagi. Okey, saya akan ada 3 bahagian. So, saya nak letak maybe dekat sebelah frame ke. Sekejap, ini saya buat bubble. Layer ni lupa nak namakan dia. Bubble. Nah, go. Okey, saya akan letak mana-mana random keyframe. Saya akan insert keyframe. Okay. Okay, letak sini insert keyframe. Okay, dekat sini saya akan pergi kepada free transform tool. Okay, tak payah pakai mouse. Kita pakai keypad je, bawa dia. Tadi kan dia dekat situ kan, kita nak buat zigzag tu tak? Okay, naikkan ke atas sikit. And bila dah naik ke atas, mesti bubble tu bersaiz besar sikit je. Gitu. Okay, jadi kita tengok. Okay, ni dah siap. Sekarang kita, macam tadi kita punya efek, letak klik dekat tengah-tengah in between the shape tadi, kita buat shape twin. Okay, jom kita tengok. Jadi tak? Tu. Dia akan create sendiri untuk kita. Okay. Ni again, ini warna kelabu, right? So, saya nak dia jadi create shape twin terus. Senang. Jadi lepas ni kita tak payahlah suruh tekan-tekan lagi dah. Okay. So, ambil lah pada frame mana-mana. Saya ambil pada frame 13. 13. Saya insert keyframe. Okay. Pada ni, ni saya gerakkan zigzag tadi kan, kita nak pergi dia ke sebelah sini pula. Okay. Jangan lupa tekan shift baru kita resize. There we go. Okay. Dan saya tambah lagi insert keyframe dekat sebelah sini pula. Yang ini saya buat ni atas. Okay, sampai situ. Dan saya resize shift baru click and drag. Sampai permukaan. Okay, ni lebih ni. Tapi bubble dah sampai permukaan. Tak apa. Klik je dekat frame yang ini. Tekan shift. Okay, dah tekan shift. Now, klik dekat hujung. Okay, dah siap. Dia dah highlight semua ni. Right click. Dan remove frames. So, efek kita sampai sini je. Okay, jom kita tengok. Dia gerak tak? Yes. Okay, sekarang saya nak play. Tapi sampai frame ke-20 je. Okay, jom kita tengok. Tu kita punya bubble dah siap. Satu bubble.
Okay, so kita boleh buat lagi satu purple kalau nak. Okay, saya buat. Kalau you tak nak, you can skip this part. One more. I'm going to call it bubble 2. Go to the first frame. Yang ini saya akan tutup. Saya akan gunakan circle ni. Sebelah sini pula. Shift. Kecil. Bubble-nya kecil. Next, pergi ke random. Jangan pergi frame yang sama. Saya akan pergi pada frame yang ini. Insert keyframe. Pergi kepada free transform tool. Tukar. Pergerakan ke sebelah sini. Tekan shift. Besarkan size. In between the frame, saya create shape twin. Yang ini pun sama, saya create shape twin supaya arahan seterusnya ialah shape twin. Kemudian saya insert keyframe. Saya random je ya. Keyframe kita boleh random. You don't have to be like specific. Shift. Besarkan dia sikit. Insert keyframe lagi. Keypad. Shift. Besarkan dia. Insert keyframe. Sampai ke permukaan. Shift. Okay. So dia random pergerakan dia. Like that. Okay, so saya dah ada dua efek. Saya ada bubble dengan bubble 2. Efek ni kita akan pergi kepada convert layers to symbol. Kita panggil dia bubble 1. Bubble 1. Dan yang ini saya panggil dia convert layers to symbol. Bubble 2. Okay. Right now, kita check dulu ada tak dekat dalam library. Okay, dah ada. Nah, kita dah boleh delete bubble 2. Bubble 1 kita dah boleh delete supaya kita punya layer tak serabut banyak sangat. And next, kita pergi kepada water kita kan tadi dah ada wiggle-wiggle, right? Okay, so sekarang saya nak tambahkan efek saya punya bubble 1. Okay, saya bawa masuk ke sini. Like that. Saya pergi kepada ni, free transform. Single click saja. Okay, pakai keypad. Bawa dia di bawah. Okay, so saya nak tengok sama ada dia masuk tak dekat dalam kawasan flask kita. Saya buka balik mata. Okay, nampak dia dah terkeluar, right? Okay, so saya bawa masuk dia ke sini. Penat je buat efek. Lepas tu tiba-tiba terkeluar pula. Tak nak kan? Teruk. Okay. Jom kita tengok dia punya pergerakan. Okay, nampaknya cun. Pergerakan kita cun. Alright, kita teruskan lagi. Kita ada lagi satu bubble, right? Ni kita punya library. Bubble kita yang kedua ni. Kita bawa masuk dalam ni juga. Arak-arak dia cantik lah. Okay, so bubble kita duduk kat atas pula. Tukar tempat. Okay, kat sebelah sini. Okay, jom kita tengok. Cantik tak dia? Oh, cantik dah. Oh, cantik dah. Gitu. Okay, kalau kita perasan kan tadi kita punya efek tu tak betul-betul sampai 30 frame kan. Tak apa kalau kita tengok. Dia akan ulang. Nampak tak? Tu. Pada frame yang ini dia akan ulang balik semula. So no problem. Kat sini flash kita pada frame 30 ni flash pada frame yang sini semua flash kita tak ada, betul tak? Yang ada cuma pada frame ke-9 ni. Jadi tak apa, kita klik kat sini. Klik sekali je dan kita drag sampai hujung. There you go. Now flash kita dah ada dah. Cantik dah kita punya GIF gitu. Lepas tu shadow kita pun sama. Kita buat dia sampai hujung. Insert keyframe.
So semuanya dah ada. Okay, so sekarang kita nak supaya air dengan shadow ni semua duduk dekat sebelah dalam ni je. Alright, so akan ada berlaku kesilapan. Saya tunjuk yang kesilapan dulu supaya boleh nampak macam mana cara nak buat yang betul kejap lagi. Alright, so biasanya orang akan mask water. The problem now, water kita dah hilang dan kalau kita letak shadow kita bawah flash kita punya folder tu tadi, okay, dia semua pun hilang. Apa yang berlaku ialah sebab masking memerlukan filling. Okay, so kita undo, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, semua kita Ctrl Z. Jadi kita kena make sure flask kita ni kita tambah lagi satu, kita duplicate layers. Okay, kita panggil yang flask copy ni flask mask. Okay, now flask mask kita letak sebelah bawah sebab water dengan shadow ni kita nak masking. Okay, tetapi okay, ini saya tutup dulu mata. Kita tutup mata dulu. Okay, nampak macam tak ada apa-apa sebab kita dah ada dua flask. Satu flask mask. Yang flask kita tutup mata dia. Okay. Dan pergi kepada flask mask. Kali ni flask mask kita nak colorkan dia. So pergi paint bucket tu. So sekarang ni saya nak fillingkan ini. Tapi bila saya filling dia tak jadi apa-apa. Saya dah klik ni. Saya dah klik mouse ni dia tak jadi apa-apa. Wah, apa yang berlaku ialah saya tak jadikan saya punya flask ni. Sekejap saya tunjukkan. Flask saya ni sebenarnya dia tak bercantum sebagai satu objek. Faham ke? Maksudnya you know, klik ni, dia tak bercantum sebagai satu objek. So for that, saya kena jadikan dia sebagai satu objek. Pada flask mask, which is layer flask mask, saya akan select semua ni. Kemudian saya pergi kepada saya punya properties, dan klik expand to fill. So the moment saya expand to fill, now dia ni akan, nampak tak, bila saya klik sekali, dia tak klik pada line saja ataupun dia tak klik pada circle saja, tapi dia klik as a whole object, sebagai satu shape yang baru. Now, bila saya klik ke tempat lain dan saya pilih saya punya paint bucket, I can fill. Dia dah baru dia faham yang ini sebenarnya ialah satu objek yang tertutup. Sebab kalau macam tadi dia sebenarnya satu line, satu circle yang terbuka as individual. Now baru dia boleh jadi satu shape yang lain. Okay. Now daripada sini saya akan masking. Hanya bila satu objek tu ada filling, barulah kita boleh masking benda-benda yang dekat luar-luar ni supaya dia tak nampak. Baru saya right click flash mask. For that, okay, tak apa, biarkan ini. Kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ini? Sebab sebenarnya kita punya flash yang sebenar ialah dekat sini. There you go. Yang kita dah copy tadi. Bukan kita punya masking, tapi itu kejap lagi. Okay, perasan tak? Shadow ni kita tak maskkan lagi. So, klik dekat shadow and then kita drag bawa masuk bawah flash mask. Now baru dia duduk dekat bawah flash mask kita, and then bila kita buka mata flash mask kita sebenar, dia jadi macam gini. Okay, ada lagi yang tak kena, iaitu di mana shadow kita duduk di belakang water. Jadi kita bawa klik and bawa ke atas sikit je, atas water, tapi masih lagi di bawah flash mask. Now jom kita run. Okay, kita boleh run sampai hujung. Dah jadi selesai dah. Okay, nampaknya macam ada blinking. Kat sini blinking, jom kita tengok apa masalah pada kita punya shadow. Okay, nampaknya dekat sini empty. Sedangkan dekat sini ada, tapi dekat sini empty pula. Means that saya punya masking ni macam tak habis masking. Macam ni, tak habis masking. Maybe kita boleh buat something. Saya tengok apa yang silap. Okay, saya akan delete, remove frame. Okay, yang ni pun sama, saya akan remove frame.
Yang ini pun sama, saya akan remove frame. Kemudian saya pergi dekat sini dan saya drag. Highlight dulu, klik sekali dan drag. Highlight sekali dan drag. Tengok saja tak apa-apa. That's better. So play. It looks better. Right, so this is already perfect. Now kita nak publish dia. Pergi pada file. Pergi kepada file. Convert. Export. Animated GIF. Okay. Pada kat sini kita nampak dia macam aneh-aneh sikit. Kita pergi kepada transparency. Kenapa? Ya, pergi pada original tadi. Okay, kita pergi original. Klik transparency. Yang ini kita ambil GIF 128 D3. Yep, is it? No, D3. D3. Okay, baru betul. Kenapa tu tadi? Dia ambil yang sebelum ni. But then again, don't worry. Go for transparency supaya bila kita masuk dekat dan kita punya Canva. Okay, klik save dulu. So, bila kita pergi kepada kita punya Canva, dia jadi cantik lah. So, kita boleh panggil dia, saya dah banyak, saya buat flash boiling. Okay. Dan save. Dah siap dah. Dan nak tengok dia gerak ke tidak, kita pergi kepada Canva, pergilah presentation. Lepas tu kita upload files, ambil tadi yang kita dah buat tadi mana, flash boiling flash kita. Flash boiling. Once dia dah upload, pergi kepada video dan itu kita punya dia. Kita punya GIF dah siap, nampak tak dia boiling, comel je. So sebabkan dia transparent, so kita tak berapa nampak. For that kita akan tukar color background kita, maybe jadi warna kuning, like that. And then balik semula pergi bahagian upload, kita bawa GIF kita. There you go, dah siap dah. Bolehlah kita guna untuk kita punya presentation pembelajaran. Okay, good luck. Thank you everyone.